Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan. So pagi ni saya nak share kepada rakan-rakan macam mana kita nak buat belian di TikTok melalui Mova. So apa yang perlu rakan-rakan buat adalah mula-mula rakan-rakan pergi ke platform TikTok and then rakan-rakan boleh tengok apa yang ada dekat dalam shop. Okay, dekat dalam shop ni ada yang video dan ada yang gambar. So, apa yang rakan-rakan perlu buat adalah jangan masuk melalui video. Sebab dalam video tu ada beg kuning. Dan beg kuning ni kalau kita ambil daripada situ, kita tak akan dapat cashback. Yang kedua, jangan masuk melalui live TikTok. Ada beg kuning pun sama juga, tak akan dapat cashback. Okey. Yang perlu rakan-rakan buat adalah pergi cari kedai tersebut ataupun tengok pada barang-barang yang ada dalam shop. Okay, macam ni ada video. Jangan masuk melalui video sebab ada beg kuning. So, contoh sekarang ni kita nak beli barang perfume Bakarat. Okay, RM19.90. Kita tekan produk ni and then daripada situ ada pelbagai jenis informasi. So kita tekan yang atas ni anak panah. Okey, tekan anak panah, copy link and then terus buka aplikasi Mova. Okey, sistem akan baca dan dia akan bagi tahu anggaran cashback RM1.51. Tekan tanda soal tepi kecil tu. So dia ada tertera cashback rate 7.57%. So apa yang rakan-rakan perlu tahu di sini adalah pada harga RM19.99 kali 7.57%. Okey, ada RM1.51. Okey, sama. Okey, kembali. And then nak beli terus produk ni, beli di TikTok. Okay, beli di TikTok and then dia paparkan harga tersebut, buy now. Okay, buy now untuk terus beli ataupun add to cart. Okay, so bermakna kita dah ada satu barang yang kita nak beli. Namun dalam kedai ni ada pelbagai produk. So apa yang kita perlu buat adalah kita pergi kepada owner kedai ni. Okay, tekan produk owner kedai ni and then kita nak beli barang lain. Okay, contoh kita nak beli barang yang ini, kasturi kijang. Kita tekan kasturi kijang, ambil link dia, copy and then buka balik apps Mova. Dia dah review, beli di TikTok. Okay, lepas tu add to cart. So dekat sini kita dah ada dua barang yang kita dah tengok melalui Mova. So kalau nak terus buat belian barang, teruskan purchase daripada TikTok. Sama ada beli barang menggunakan COD, sama ada gunakan pay later ataupun terus kepada account bank. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.